Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke uh, podcast Dr. Jaka. Saya Jamil Adivin. Dan saya Qaduri Ahmad. Selamat berjumpa lagi untuk musim kedua, episod 1. Alhamdulillah kita telah dapat bersiaran sekali lagi, Dr. Qaduri, setelah kita bercuti selama setahun. Alhamdulillah. Okay. Kita masuk musim yang kedua. Kita harap kita akan membawa podcast ini kepada satu perbincangan yang lebih tuntas lagi berbanding dengan musim yang pertama. Barangkali kalau musim pertama dulu kita bercerita lebih global berkaitan dengan pentaksiran pendidikan. Kali ini untuk musim kedua ni kita harap kita dapat lebih bersifat lokal, Memberi tumpuan kepada lokal untuk membawanya ke peringkat global. Gitu ya. Okay. Yang dulu global kepada lokal, bagaimana dapat kita laksanakan ke peringkat tempatan. Kita harap dengan musim kedua ini kita berancang untuk mengadakan musim kedua ini dalam 10 siri ataupun 10 episod. Betul. Episod pertama hingga 10 episod itu kita bahagikan kepada 3, Dr. Jamil. Bahagikan kepada 3. Yes. Yang 3 itu apa? Segmen lah ya? Atau segmen atau siri. Jadi 3 segmen, okey. Sirinya 10 siri atau 10 episod. Kita harap ada 3 segmen. Yang segmen yang pertama menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Yes. Yang itu ada 3 episod. 3 episod. Menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Mungkin kita boleh bagi-bagi tiga itu dalam mengikut menyusun semula itu apa, tujuan apa, dan struktur itu segmen 1. Itu segmen 1. Segmen 2 memperkukuh pentaksiran berasaskan sekolah. Iya. Yang itu 3 episod. Itu pun 3 episod juga ataupun 3 siri. Segmen 3 pelaporan dan pensijilan yang lebih bermakna. Iya. Yang itu 4, Dr. Jamil. 4. Dan untuk ke 10 episod atau 10 siri ini kita harap kita akan bercerita dengan pentaksiran di peringkat lokal kita bagaimana bagaimana kita dapat merealisasikan atau merealitikan nanti. Lebih-lebih lagi Dr. Qaduri, kita sedang negara kita sedang menghadapi rancangan pendidikan negara yang dibagikan kepada 2, iaitu rancangan pendidikan Malaysia dan rancangan pendidikan pengajian tinggi Malaysia. Tapi dalam podcast kita tak sentuh, Dr. Qaduri cuba kita tidak mengulas lah. Kita boleh sentuh sikit-sikit tapi kita tidak mengulas secara detail apa yang terdapat dalam buku rancangan pendidikan itu. Betul. Kita bersiaran dalam bulan puasa ni. Jaga sikit. Tak ada minuman. Tak ada minuman. Okey, Dr. Jamil. So sekarang kita pergi kepada segmen pertama. Siri pertama. Sebab segmen pertama tu ada 3 episodnya. Yes. So episod 1. Silakan Dr. Jamil terus. Baik. Saya mulakan dengan perkataan menyusun semula. Apa yang Dr. Qaduri nak cerita tentang menyusun semula? Okey, kita nak cerita ada 3 episod, Dr. Jamil. Okey. So kalau boleh kita rangkakan begini. Menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Itu besar, Dr. Jamil, itu besar. So kita nak bahagi kepada 3 episod. Episod yang pertama, apa itu susun semula? Pentaksiran. Itu satu episod. Lepas tu episod kedua, mengapa perlu susun semula? Episod ketiga, bagaimana nak susun semula?
bagi ketiga-tiga menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran tu, ya. Yes. Dia ada apanya, ada mengapanya, dan ada bagaimana. Jadi kita bagikan bertiga episod tu mengikut apa, kemudian mengapa, dan bagaimana. So kita masuk yang pertama. Okey. Apa itu menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran? Ya, cantik tu. Besar betul Dr. Jamil ini kalau tak betul buat besar betul, dan kita mungkin akan mengambil masa bertahun tapi kita nak susun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Apa itu susun semula? What is that? Tapi sebelum kita pergi tu, rasanya kita kena faham dua perkara, iaitu tujuan pentaksiran tu apa, struktur pentaksiran tu apa. Sebab kalau kita tak tahu yang dua tu, nak susun semula apa benda? Okey, secara umum lah kalau boleh saya berikan permulaan, Dr. Qadri, itu tujuan pentaksiran. Secara umum, secara besarnya, kalau kita rujuk dalam konteks budaya Arab ke Barat, Timur sebagainya, dia ada dua yang besar, iaitu pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Itu kalau dia ada banyak cara lagi lah. Kalau tujuan tu dia, kalau tujuan pentaksiran tu, jadi nanti kita susun semua mengikut tujuan. Betul. Kalau kita nak mentaksir untuk tujuan formatif, ini cara menyusunnya. Kalau untuk tujuan summatif, ini cara kita menyusunnya. Sebab berbeza tu, Dr. Qadri. Betul. Secara umum lah, kalau pentaksiran formatif, kita jarang merujuk kepada literature di kalangan orang-orang Arab. Qadri, dalam bahasa Arab saya dapat di sini, assessment atau pentaksiran itu dipanggil at-taqyim. Tak pandai At-taqyim itu sampai batuk Dr. Jamil. Betul. At-taqyim itu adalah assessment lah. Kalau formative assessment pentaksiran formatif, pentaksiran formatif dalam bahasa Arab dipanggil at-taqyim al-taqwini. Betul, pentaksiran formatif lah. Pentaksiran formatif. Ataupun kadang-kadang dipanggil juga at-taqyim at-taqwim al-bina'i. Apa dia? Dr. Jamil cakap Arab. Secara mudah, ia adalah it is an ongoing diagnostic process used during instruction to monitor student learning, provide immediate feedback, and adjust teaching methods such as through quizzes, classroom discussion, and observation. Yang kita pahami dululah, macam itu juga yang kita pahami dalam bahasa Melayunya, ialah pentaksiran yang ongoing, yang berterusan. Saya pernah sebut during and within the process of teaching learning. Semasa dan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Itu pentaksiran formatif. Jadi apabila pentaksiran formatif, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran, untuk mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid telah belajar, supaya guru boleh mengubah suai cara dia. Jadi tujuannya adalah, kalau pentaksiran itu nak dibuat tujuannya untuk formatif, jadi kita kena susun lah apakah teknik-teknik yang dijalankan untuk formative assessment tu. So di sini perbezaan antara tujuan peperiksaan dengan tujuan pentaksiran, Dr. Jamil. Yes, berbeza. Kita bercerita tentang pentaksiran ni. Betul. Rakan-rakan yang dikasih, tumpuan kita adalah pada pentaksiran. Dan nanti bila kita dah cekap ini, kita boleh dengan automatik membezakan antara pentaksiran dan peperiksaan. Tujuannya lain. Tapi saya suka dengan apa yang Dr. Jamil sebut, menambah baik atau meningkatkan
atau address kelemahan itu datang dari pentaksiran dan mungkin tak datang dari peperiksaan. Ini yang dikutip oleh iaitu secara definisi mudah tadi, formative assessment ialah it is a continuous non-final evaluation. Non-final Non-final. that help teachers identify strengths and weakness. Betul. Early, lebih awal. Maknanya maklum balas tu kena berterusan, Dr. Jamil ya? Kena berterusan. Tak ada top final tu, tak ada. Tak ada. Daripada awal bermula sampai hujung. Betul. Maknanya kena umur 73 tahun ni kalau kita dapati kita tak jadi lagi tu boleh perbaiki. Ya, tambah baik. Betul. Jadi apanya itu ialah apa pentaksiran. Nanti kita akan melihat apa tu menyusun semula tu nanti kita bahas. Betul. Dan kita tujuannya tadi sekarang ialah untuk tujuannya adalah untuk to improve instruction and boost students in motivation and self learning skills. Itu formative assessment. Taksiran formatif. Tapi bukan bermakna dia tak boleh kita guna untuk penggredan ya. Boleh juga kan? Boleh juga. Tapi kita kumpul sampai hujung pun boleh juga. Sebab dia rasanya saya selalu menggunakan pentaksiran ni adalah kumpul data buat makna. So setakat mana data tu kita kumpul, hujung tu boleh juga kita convert pada grade kan? Boleh. Jadi di sini kalau kita nak susun semula pentaksiran kita, susun semula pentaksiran mengikut tujuan. Mengikut tujuan lah. Tujuan lah. Mesti apa tujuannya? Apa tujuannya? Kita dah faham kalau formative assessment tujuannya untuk membantu murid memperbaiki pembelajarannya dan membantu guru untuk memperbaiki kaedah pengajarannya. Maknanya sekarang ini kita tanya diri kita, ada tak tujuan pentaksiran tu? Kan? Takut kita buat pentaksiran tanpa tujuan, Dr. Jamil. Itu yang kita ada ke tidak? Ada ke tidak? Ada bincang ke tidak? Faham ke, sefaham ke antara murid, guru dan ibu bapa tu? Faham ke tujuan pentaksiran ni untuk apa sebenarnya? Kan itu. Betul. So kalau kata nak semak semula, kita semak semula yang itulah. Ada ke tidak? Lepas tu kalau ada tu tepat ke tidak? Kalau tak tepat tu sebab kita memang nanti kita buat sesuatu, kita buat pentaksiran, apa-apa aktiviti pentaksiran, dia tujuan lain dibuat lain. Untuk yang takut tu, yang pertama Dr. Jamil, tujuan tu tak ada. Terus buat saja. Kita tak tahu nak pergi mana, terus drive je jauh tau. Pak, ini nak pergi mana? Tak payah tanyalah, kita cuma nak drive saja. So seolah-olah kalau kita buat pentaksiran tanpa tahu tujuan, we don't know where to land. Ya, betul. We just fly. Habis minyak terlepas kita Mel. Contoh paling mudah lah. Kita hendak memperbaiki untuk melihat kekuatan dan kelemahan murid dalam literasi. Yang paling asas anak-anak kita ialah literasi dan numerasi. Literasi. Boleh ke kita buat dengan ujian aptitude contohnya? Tengok literasi. Pakai ujian aptitude. Ataupun ujian kecerdasan. Betul. Tak salah ujian kecerdasan pakai standard Raven matrices ke Otis Lennon ke. Tapi itu ialah ujian kecerdasan. Ujian kecerdasan tak boleh digunakan untuk melihat literasi ataupun untuk mendiagnos. Mendiagnos ni untuk melihat kekuatan, mengenal pasti kekuatan kelemahan murid. Masalah pembelajaran ke. Dia ada ujian diagnostik lain. Yes. Jadi kena faham tujuannya. So mana kata apabila Dr. Jamil sebut macam tu, tujuan pentaksiran tu yang orang duk sebut gulu gili tu, assessment for learning tu, tujuan lah tu ya.
Contohnya, Tujuan, dia tujuan. lepas tu assessment as learning tu pun tujuan lah tu. Tujuan juga. Tujuan. Assessment tadi apa? For learning, as learning, of learning. Itu semua tujuan-tujuan. Tujuan. Bila kita buat pentaksiran ni apa? Tujuannya apa? Tujuan apa? For learning. For learning. Okey. Lepas tu diagnostik. Tujuan ada kan? Yeah. Motivasi. Tujuan ada. Yes. Lepas tu penambahbaikan PDP. Itu pun tujuan. So itu adalah tujuan-tujuan pentaksiran. Soalnya rakan-rakan, kita ada tak tujuan tu? Kita takut tidak letakkan terlebih awal. Yeah. Di depan. Sepatutnya di depan itu dah ada. Betul. Ada di depan. Sebab kalau kita tak letak, mungkin kita buat pentaksiran tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Bila tanpa tujuan, kita akan menggunakan instrumen yang salah. Betul. Instrumen yang salah. Yeah. Ujian-ujian itu adalah instrumen bagi pentaksiran. Dan aktiviti-aktiviti yang terlibat. Saya ambil contoh lah, kita masuk dulu walaupun nanti kita akan bincangkan juga bagaimana dalam episod ketiga nanti bagaimananya. Tapi saya ambil contoh saja. Untuk formative assessment, pentaksiran formatif, dia menggunakan teknik-teknik seperti classroom discussion. Okey. Classroom discussion itu adalah untuk memperbaiki, memberi motivasi supaya ada interaksi antara murid guru, guru murid, murid. Dia ada interaksi. Bila ada interaksi, dia ada nanti apa itu classroom discussion, ya active questioning during lessons. Okey. So mesti murid-murid digalakkan untuk bertanya, untuk menyoal, untuk memberi pandangan. Kalau itu nanti ada So maknanya kita kena share lah dengan semua orang tentang tujuan tu. Ini tujuan. Okey, Dr. Jamil. Kalau you shift ke depan sikit, struktur apa pula? Struktur tujuan. Sebab bila dah nampak tujuan, baru datang struktur. Yes. Rasanya jangan strukturkan dulu tanpa tahu tujuan. Yeah. So marilah kita serulah rakan-rakan, mari kita disiplinkan diri kita. Kalau buat pentaksiran, rakan apa tu? Para murid, para ibu bapa, pada guru yang buat pentaksiran tu. Pertama, mesti jelas tujuan. Yes. Yang kedua, struktur kena ada. Struktur tu apa pula Dr. Jamil? Cuba cerita. Itu yang susah tu kadang. Susah juga. Kita buat tajuk kita yang ada sekarang. Betul. Struktur. Bila struktur ini untuk tujuan pentaksiran summative, strukturnya begini. Contohnya summative selalunya dia sama di hujung. Betul. Kita kena berikan dahulu informasi, maklumat kepada murid, pendedahkan kepada apa sahaja yang kita nak dedahkan kepada mereka, dan selalunya format itu di hujung. Kita letakkan strukturkan pentaksiran itu di hujung proses pengajaran pembelajaran. Maknanya bila kita cakap PBS, kita bercakap tentang struktur tu. Ada PBS. Dalam PBS tu ada PBD, ada PAJSK. Kita cakap tentang struktur tu Dr. Emil. Itu bukan tujuan ya. Tujuannya tu. Bila kita cakap tentang PBS, bila kita kata PBD, bila kita kata pentaksiran pusat, bila kita kata pentaksiran psikometrik, itu strukturnya. Bagaimana kita susun untuk memenuhi tujuan. So maknanya juzuk yang terdapat di dalam proses. Mentang-mentang puasa cakap Arab ya. sebab apa ni apa tadi dalam apa tu mesti ada juzuk ni kan. Kita nak buat pentaksiran tu di peringkat mana? Betul. Sebab Dr. Jamil ada sebut formatif tadi kan. So yang formatif mana, yang summative mana, yang formatif berapa banyak, itu adalah struktur. Dan struktur itu ditentukan berdasarkan tujuan Dr. Jamil. Maknanya tujuan nomor satu, struktur nomor dua. So apa yang nak dibuat ini apabila semak semula atau susun semula, tujuan dan struktur rasanya kena buat, selalu buat untuk semak semula tu. Kalau kita berbaliklah kepada apa itu pentaksiran. Apa itu pentaksiran? Pentaksiran ialah proses. Yes. Dia bukannya sistem, bukannya apa, tapi ialah proses.
Pentaksiran ialah proses mengumpul maklumat, mengumpul maklumat ya, untuk mendapatkan evidence tentang apa? Tentang sejauh mana murid telah menguasai pembelajarannya. Dengan maklumat itu diharap semua pihak mengetahui apa yang nak dibuat kemudian dengan maklumat itu tadi. Dari maklumat Tadi itu, maknanya maklumat itu dikumpul, diproses, dijadikan makna. From the meaning to from the data you convert into meaning. Nah, meaning itu boleh kita collect data, make meaning. Kumpul data, buat makna. Itu proses kan? Yeah. Satu proses mula-mula kumpul data. Bagaimana cara kita mengumpul data? Betul. Itu strukturnya lah. Betul. Kan? Bagaimana cara kita mengumpul data? Kalau formatif, daripada awal mulanya kelas sampai hujung itu dia punya pengumpulan datanya. Beza tu. Cara pengumpulan data untuk formatif dengan cara pengumpulan data untuk summative tu berbeza. Kalau kita ingat dulu Dr. Jamil ya, pentaksiran ini tak ada kan? Dulu ujian untuk peperiksaan. Untuk peperiksaan saja. Ujian untuk peperiksaan. Perkataan pentaksiran itu tak ada. Tapi cikgu tengok juga kan budak ni jadi ke tidak jadi. Dia buat ujian, dia buat observation. Sebenarnya pentaksiran dah ada kan? Ya. Dan lebih-lebih lagi dengan pentaksiran ini kita harap kita boleh mendapatkan maklumat tentang murid secara global, secara holistik dan sepadu semua sekali. Kalau peperiksaan mungkin hanya dalam aspek akademik saja. Tapi dulu mungkin kita tak rasa bersalah sangat Dr. Jamil. Tapi setelah kehadiran falsafah pendidikan kebangsaan, yang Dr. Jamil sebut tadi, holistik, kan, seimbang, rasa pentaksiran kena address yang tu. Ya, betul, mesti. So untuk address yang tu, struktur pentaksiran tu penting Dr. Jamil. So andai kata kita janji menghasilkan, membangun anak-anak berdasarkan falsafah, tapi pentaksirannya hanya tertumpu pada peperiksaan, itu perlu disusun semula. Dia tidak holistik lah nanti. Tidak holistik dan tidak sepadu. Betul. Seperti pernyataan falsafah pendidikan kebangsaan. Betul. Mengembangkan potensi murid. Potensi itu telah ada sejak murid belum lahir lagi. Apabila Allah Ta'ala jadikan manusia di dalam rahim ibu, pada hari yang ke-120, detail tu. 120 tu Allah telah tiupkan roh pada si janin tadi. Semasa ditiupkan roh itu Allah telah beri potensi bahwa anak ini nanti besok akan jadi apa-apa. Potensi dah ada. Bila lahir saja, so tugas kita sebagai orang tua, orang dewasa ialah mengajar dia, mendidik dia, memberi pembelajaran kepada dia. Dia boleh menangis, boleh apa, boleh minta apa. Itu semua ialah pembelajaran bermula sejak daripada buayan lagi sehingga ke liang lahat. So di situ perbincangan bahasa Arab lagi tu. So kat situ maknanya bila kita menggarap, kita diberi amanah untuk buat kerja tentang pentaksiran ni, tujuan nombor satu Dr. Jamil. Boleh tak kita cerita? Maknanya tak boleh kita langkah ke langkah kedua apabila tujuan belum tuntas lagi. Tujuan kena tuntas, kena jelas. Tujuan dah jelas, tujuan baru kita strukturkan. Baru struktur. Ikut jujur dia. So nampak kat situ kan? Tujuan dan struktur. Maknanya tujuan kena jelas, baru pergi kepada struktur. Jadi itulah kalau kita bincangkan dengan lebih mendalam lagi tujuan dan struktur pentaksiran itu, nanti dia punya kaedah, dia punya mengapanya pun nanti kita boleh bincang lebih mendalam lagi. Mengapa begini? Betul. Mengapa strukturnya begini? Mengapa struktur pentaksiran itu kalau tujuannya ialah tujuan formatif? Betul. Mengapa strukturnya, contohnya lah sebagai contoh, mengapa kita strukturkan dia kepada contohnya menggunakan instrumen apa? Instrumen bertulis ke, instrumen oral ke, ataupun checklist ke. Itu semua adalah kaedah-kaedah pentaksiran. Betul. Betul. Tapi apabila bercakap ni, kita harus jelas tujuan apa,
struktur apa. Ya. Struktur apa. Dan tujuan mesti mendahului struktur. Mesti benar. Betul. Dan tujuan mesti jelas betul sebelum kita bercerita tentang struktur. Ya. Untuk berlaku adil kepada institusi dan anak-anak kita. Sebab saya rasa Dr. Jamil, kita diajarkan membuat pentaksiran ni ialah untuk menjaga kewibawaan institusi dan keadilan bagi anak-anak yang ditaksir. Ya, itu sangat kan? Kewibawaan institusi yang mentaksir dan keadilan bagi orang yang ditaksir. Itu besar, Dr. Jamil. Tetapi untuk itu dapat dua-dua perkara ini kena jelas. Dan jelas tu kena jelas kepada semua orang, bukan orang tertentu saja. Tujuan ini bukan tujuan di atas pentas simposium atau di atas pentas seminar untuk kita bercakap. Kalau boleh tiap-tiap orang dalam konteks ni ialah tiap-tiap murid, tiap-tiap guru dan tiap-tiap ibu bapa kena jelas apa dia? Tujuan dan struktur. Kalau boleh lah doktor saya analogi. Kalau boleh saya analogikan tubuh badan kita ni. Allah Ta'ala cipta kita dengan tubuh badan yang sendiri. Ada kepala, ada leher, ada mata kat sini, hidung kat sini, mulut kat sini, telinga kat sini, tangan kat sini. Itu ialah struktur badan kita. Waduh. Betul kan? Pandai. Ada juzuk-juzuk dalam badan kita ni. Ini juzuk kepala. Dalam kepala tu ada otak. Itu struktur ya? Itu struktur badan kita. Allah Ta'ala Betul. cipta kita dengan struktur yang sangat cantik, sangat indah. Untuk apa? Dan setiap juzuk dalam struktur tubuh badan kita tu ada tujuannya. Aduh. Ada tujuan. Tepat betul Dr. Jamil. Di situ ada So, tujuan. maknanya tujuan tu mendahului struktur kan? Mesti dalam struktur. Maknanya struktur itu dibuat untuk mencapai tujuan kan? Allah Ta'ala Ini kena ulang-ulang ni betul. Allah Kena jelas betul. Allah Ta'ala menciptakan telinga kita kanan dan kiri, ya. Di sini dan sini tak sia-sia tau. Tak sia-sia. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. So untuk liya'budun tu itu tujuannya kan. So distrukturkan manusia tu untuk supaya boleh solat, supaya boleh sujud. Waduh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wah. Rabbana ya Allah, ma khalaqtaha. Allah Ta'ala tidak mencipta mencipta kita ni dengan sia-sia. Ma khalaqtaha hadza batilan. Batilan batu sia-sia. Batil kan? Mana tujuannya ada? Tujuannya ada. Aduh. Telinga dekat sini tak sia-sia ni. Betul. Masa kita mesti menghargai, kita mesti memelihara telinga kita. Kalau ada earwax, kena dibersihkan. Betul. Mata kita letak di sini, mengapa di situ? Mengapa tidak di belakang? Contohnya kan, mesti ada tujuan. Begitu juga dengan pentaksiran. Maka tujuan dan struktur. Tujuan dan struktur. Ingat ya, siapa-siapa saja yang membuat pentaksiran di mana-mana saja, tujuan dan struktur. Mesti kena ngam. Struktur itu mesti support tujuan. Contoh lagi satu, kalau kita kaitkan dengan pentaksiran, kita menggunakan instrumen ujian. Tak kisahlah ujian UPSR ke UASA ke. UASA ialah ujian akhir sesi persekolahan. Sesi akademik. Sesi akademik. UASA. Dia distrukturkan begitu kan. Dalam sistem pentaksiran kita ni, UASA tu dalam struktur sistem pentaksiran kebangsaan SPPK, di mana tempatnya. Okey. Itu strukturnya ya katalah dalam UASA. Dia menggunakan UASA. Mesti ada tujuan. UASA tu tujuan untuk apa? Untuk apa? Jadi bila tujuan untuk apa, boleh tak digunakan untuk tujuan yang selain daripada ia dituju. Telinga dicipta oleh Allah Ta'ala sini untuk mendengar. Untuk mendengar kan? Boleh tak guna untuk melihat? Untuk melihat. Saya melihat dengan telinga saya. Wah, pening lah. Pening. Apatah lagi gunakan telinga untuk berjalan. Gunakan telinga untuk memukul orang. Untuk makan. Tak boleh. Itu mesti besar betul telinganya. Tak boleh. Tak boleh. Dia di situlah. Makanya kita kena jelas tujuan, struktur tu dengan tujuan. Okey. Jadi dalam pentaksiran ada struktur-struktur yang ditentukan. Nanti kita akan bincangkan
pada peringkat bagaimana nanti? Alhamdulillah. Nanti. Jadi Alhamdulillah. untuk siri yang pertama ini, Yes. saya rasa cukup setakat itu. Episod pertama, segmen pertama. Segmen pertama. So, episod pertama dalam menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Kita boleh konkludkan bahawa satu, mesti ada tujuannya. Ya. Dua, struktur mesti conform tu tujuan. Mesti kenalah dengan Kenalah, kena. tujuannya. Ngam lah. Ngam. Dan bukan sahaja struktur tu kenanya tu dengan ya kalau telinga tu macam ni macam ni. Jadi dia kena dengan tujuannya untuk mendengar. Betul. Dan di dalam telinga tu ada apa dan sebagainya, mengapa letak kanan dan kiri sebagainya kan? Itu kena dengan tujuannya. Jadi begitu juga dengan pentaksiran. Terbaik. Kalau kita menggunakan PAJSK contohnya kan? Contoh lagi sekali ya. Itu strukturnya. Itu strukturnya. Contohnya ialah PAJSK. PAJSK itu apa? Tujuan apa? Barulah kena nanti bila kita dapat data, dapat maklumat daripada PAJSK. PAJSK itu boleh digunakan untuk apa? Dari situ. Cantik. Saya rasa untuk episod ini cukup setakat itu dahulu. Kita sambung dalam episod yang kedua pula nanti. Masih lagi dalam segmen yang pertama, dalam segmen menyusun semula tujuan dan struktur pentaksiran. Di situ kita nak tengok mengapa perlu susun semula. Dalam siri yang kedua, mengapa. Yes. Kita bincangkan mengapa pula. Dan siri yang ketiga nanti kita lihat bagaimana bagaimananya. Dan kita harap dengan episod pertama hingga ketiga nanti kita dapat di hujungnya apa yang kita nak. Jadi setakat itu saja, Dr. Khori. Saya Jamil Adimin dan saya Qadori Ahmad. Okey, mengucapkan terima kasih kepada semua dan terus menonton podcast Dr. Jaka dalam episod-episod yang lain nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.